lens yang dia hantar. Tada, jarang sekali lens ni nak main. Ini lens yang kedua ke ketiga Sony baru main aku. Sony 70-200 FE 2.8 GM OSS. GM tu G Master, OSS tu dia lebih kepada untuk image stabilizer. Dia panggil, Sony panggil optic steady shoot, benda yang sama lah. VR kan, vibrate resolution, dia ikut brand masing-masing. Sama juga dia ada mode 1, mode 2 macam Canon. Okey, lens ni dia dah servis. Dia servis dekat siapa aku tak tahu. Okey, lepas dia servis tu katanya dia punya sharpness, dia punya alignment lari. Kemudian dia rujuk kepada orang yang buat lens ni, orang tu tak layan dia dah. So aku tak tahu siapa betul, siapa tak betul, masalah di mana dan sebagainya. Jadi dia hantar aku, so far gelar dia nampak nice. Dia hantar aku untuk realignment semula. Dia nak suruh check. Okey. Oh loh. Okey, ni benda yang aku sangat tak suka bila kita hantar dekat orang yang salah. Okey. Kenapa kau tak hantar kat orang yang salah? Okey. Skru 1, 2, 3 aku boleh terima. Consider cantik. Yang ni dia pada bentuk T jadi macam bentuk kosong tu ataupun jadi macam bentuk pentagon. Hal ni teruk gila. Okey. Skru ni pula bukan ada jual macam biasa. Payah nak dapat. Skru lens, skru kamera, skru handphone, sangat benda-benda yang payah. Okey. Benda yang dah biasa buka. Alright, benda yang dah biasa buka ni dia dah clean, dia dah cuci apa semua. Benda yang dah biasa buka dengan benda yang belum buka. Benda yang belum buka lebih best. Yang dah biasa buka ni nasib. Kemudian okey, bila dia dah ada masalah macam ni, dia dah explain kat aku apa semua. InsyaAllah kita cuba ikhtiar buat. Cuma duit kerja aku ambil siap. Jadi tak jadi, itu jadi benda nombor 2. Benda ni nasib. Sebab apa? Benda manusia buat. Kalau jadi alhamdulillah. Tapi ada kes sebelum ni macam ni, masalah alignment. Masalah alignment kebanyakannya dalam 10 biji masalah alignment, 9 biji selalunya aku buat berjaya. Ataupun nak atas 9.5 mana ada setengah lens biji kan. Tapi kebanyakan aku buat tak ada isu. Dia ada 2 method. Satu mechanical, kita buka, kita pasang balik, pening kepala. Nombor 2, okey, by software. Kita akan masuk dalam bentuk elektronik, kita akan check dia balik dan kita akan alignment dia balik. Kalau dalam bentuk elektronik pas, senang lah. Kalau tak, hang nak pakai mechanical lah. Dan benda ni kena ingat nasib. Sebab apa aku kena kata nasib? Kamu kena faham, yang ni manusia buat. Kita apalah. Orang yang sakit jantung, orang yang sakit mata, apa-apa di badan apa, pergi jumpa doktor pakar yang paling mahal sekali kita sembang. Itu pun kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati, kadang-kadang berjaya, kadang-kadang tak berjaya. Tapi potensi untuk dia buat tu jadi elok tinggi. So kena faham dekat situ lah kan. Kalau ada setengah orang dia tak faham, jadi payahlah balik. Harga baru dia, kalau tak silap aku dulu dia ni masa baru-baru keluar atas 7-8 ribu kot. Harga second hand dia, minta maaf, aku Sony aku tak pandai sangat. Aku agak je mungkin 4 ribu plus minus. Okey. Siapa-siapa yang pandai, yang reti, yang tahu lagi boleh komen. Cuma yang pasti lens ni kalau hang compare, contoh hang compare dengan Tamron, hang compare dengan Sigma, hang compare dengan Nikon, dengan Canon, aku dah test. Sony ni memang aku berkenan, cuma aku tak pakai lah. Aku test, aku pakai, dia punya sharpness, dia punya color, dia punya focusing lain macam, sangat best. Siapa yang peminat Sony yang nak pakai, pakai. Kita tak masalah. Sony ni dia sedikit sensitif. Okey, dia sedikit sensitif. Dia kata mana-mana produk dia jangka hayat dia tak panjang. Okey, kalau aku salah minta maaf. Tapi jangka hayat dia setahu aku tak panjang. Tu dia keluar model-model baru apa semua kan. Habis tu dia kalau rosak, biasanya barang-barang dia mahal lebih pada brand lain. So kalau tak siapa banyak duit boleh pakai. Tak cukup duit, apa boleh cari alternatif lain. Okey. So takat tu je aku terang. Nombor phone aku ada di bawah, di tepi atau di atas. Apa ambil nombor phone aku kalau apa nak tanya sebarang soalan, nak servis, nak repair, nak survey dan sebagainya.
Okey, jangan call biasa, jangan call dalam bentuk WhatsApp, aku takkan jawab. Apa hanya text message, voice message atau video message, insya-Allah aku jawab. Cuma lambat dengan cepat. Let's say aku tak jawab lepas hari tu, mesej lagi. Let's say aku tak jawab, mesej lagi. Tak jawab lagi. Cari orang lain. Mudah je. Aku di Aitam Penang, kalau nak jumpa aku di tempat lain, post. Contoh macam ni, Negeri Sembilan dia post lah. Mudah, senang. Okey. Ciao geng. Bye. Assalamualaikum.